Jom kita mulakan sesi kupasan kita hari ini. Kita akan menyelam jauh ke dalam naskah yang cukup luar biasa, iaitu Tafsir Ibnu Katsir, khusus untuk Surah Al-An'am. Kita akan lalui satu perjalanan yang sangat menakjubkan, bermula dari skala kosmik yang maha luas, sehinggalah kita turun kepada realiti tindakan dan moraliti harian kita sebagai manusia. Ini bukan sekadar sejarah teks biasa ya, tapi ia sebuah blueprint atau panduan hidup yang sangat komprehensif. Okey, untuk betul-betul faham betapa besarnya dan agungnya surah Makkiyah ini, cuba bayangkan macam ni. Ibnu Katsir ada memetik beberapa riwayat, antaranya dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Bayangkan langit malam yang sunyi secara tiba-tiba bergema dengan suara 70,000 malaikat yang turun bersama-sama surah ini sambil mereka semua bertasbih mengagungkan Sang Pencipta. Maksud saya, bayangkan saja visual dan bunyinya. Ia sudah cukup untuk memberitahu kita betapa berat dan pentingnya mesej yang sedang dibawa ini. Dan tahu tak apa yang paling unik tentang surah ni? Kalau kita tengok surah-surah panjang yang lain macam Al-Baqarah atau Ali Imran, biasanya ia diturunkan berangsur-angsur ikut peristiwa. Tapi Al-An'am ni berbeza. Ia diturunkan sepenuhnya dalam satu masa. Orang panggil jumlatun wahidah. Kenapa agaknya macam tu? Sebab surah ni turun sebelum fasa hijrah ke Madinah dan matlamatnya cuma satu, untuk tanam dan pacak betul-betul asas akidah dan tauhid yang takkan boleh digoyahkan lagi. Bahagian pertama, keagungan surah dan bukti keesaan Sang Pencipta. Dalam huraian ayat 1 hingga 3, Ibnu Katsir memfokuskan kepada bukti mutlak bahawa Tuhan itu hanya ada satu. Beliau tekan habis-habisan betapa tak masuk akalnya kepercayaan golongan musyrikin ni. Cuba fikir, Allah adalah satu-satunya entiti yang ciptakan seluruh alam semesta, yang kawal siang dan malam, gelap dan terang. Jadi, logik ke manusia berani nak sekutukan Tuhan padahal bukti penciptaan yang maha dahsyat ni ada di depan mata mereka setiap hari? Ayat ke-59 ni memang sentiasa buat kita meremang. Ia tunjuk betapa infinity atau tidak terhadnya ilmu Tuhan. Kita ubah sikit perspektif kita. Dari kita bayangkan galaksi yang maha luas tadi, kita zoom in ke bawah, melihat sehelai daun kecil yang gugur senyap-senyap di tengah hutan. Tiada sesiapa nampak, tapi Tuhan tahu. Poin ini sebenarnya nak menyedarkan kita bahawa pemerhatian dan pengetahuan Tuhan tu menyeluruh. Tak ada satu pun yang terlepas. Beralih kita ke bahagian kedua, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bila baca ayat 74 sampai 83, Ibnu Katsir bongkarkan satu nuansa yang sangat penting. Selalu sangat orang salah faham pasal kisah dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya ni. Ramai ingat Nabi Ibrahim tu betul-betul keliru dan pernah menyembah objek di langit. Tak, sebenarnya tak langsung. Ibnu Katsir jelas beritahu Nabi Ibrahim waktu tu sedang menggunakan satu teknik perdebatan yang sangat genius dipanggil munazarah. Beliau sedang buat reverse psychology untuk mendidik kaumnya supaya berfikir. Dengan cukup teratur, Nabi Ibrahim mula tunjuk pada bintang. Lepas tu bulan yang terang benderang, sampailah ke matahari yang sangat gagah. Tapi perasan tak apa punchline beliau? Beliau tunjuk yang semua benda ni akhirnya akan tenggelam dan hilang. Melalui logik yang cukup mantap ni, beliau buktikan secara step by step yang benda yang bersifat sementara dan hilang macam ni, mana mungkin layak nak jadi Tuhan yang Maha Agung, betul tak? Seterusnya, bahagian ketiga, membantah tradisi jahiliah. Berbekalkan senjata logik akal tadi, surah ni terus patahkan tradisi-tradisi merepek ciptaan musyrikin Mekah. Malah nama surah ni sendiri, Al-An'am atau binatang ternakan, diambil daripada perdebatan isu inilah. Soalan retorik yang ditanya dalam ayat 14 ni bertindak macam satu tamparan intelektual. Tuhan suruh Nabi Muhammad SAW cabar terus kejahilan mereka. Maksudnya, kenapa nak susah-susah cari pelindung lain sedangkan pencipta langit dan bumi dah ada? Memang ketara perbezaan antara dua prinsip ni. Satu pihak lagi, orang musyrikin ni pandai-pandai cipta pantang larang yang mengelirukan untuk berhala mereka. Ada binatang ternakan yang diharamkan secara tiba-tiba, macam bahira, saibah dan sebagainya. Manakala di pihak satu lagi, hukum Tuhan membantah keras benda tu. Tuhan letakkan hukum diet yang jelas, logik dan memang fokus pada kebersihan. Maksudnya, larangan ke atas bangkai, darah yang mengalir, daging babi atau sembelihan tanpa nama Allah. Sangat jelas bezanya. Akhir sekali, bahagian keempat, 10 wasiat universal. Sekarang kita zoom in pula dari kisah-kisah teologi yang besar tadi ke arah kehidupan praktikal seharian kita di ayat 151 hingga 153.
Ibnu Kathir panggil himpunan ayat ini sebagai Al-Wasaya Al-Ashr atau 10 wasiat universal. Menariknya, ini adalah prinsip-prinsip standard yang disepakati oleh kesemua Nabi. Ia gabungkan tanggungjawab rohani kita dengan Tuhan secara seimbang dengan tanggungjawab sosial kita sesama manusia. Cuba kita amati satu-satu wasiat ni. Sempurna betul peta jalannya. Dari soal menjaga tauhid kepada Tuhan, berbakti pada mak ayah, jauhi zina, sampailah ke bab etika berniaga, macam jangan tipu timbangan dan amanah jaga harta anak yatim. Malah suruh kita sentiasa bercakap adil walaupun libatkan darah daging sendiri. Ini betul-betul satu kompas lengkap untuk setiap inci perhubungan dalam masyarakat kita. Jadi, sebelum kita tamatkan sesi perkongsian kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk kita renungkan sama-sama. Sambil-sambil kita ingat semula ke 10 wasiat universal tadi tu, yang mana satukah agaknya yang paling susah atau paling mencabar untuk kita istiqamah buat dalam dunia moden yang serba sibuk hari ini? Peringatan untuk diri saya juga. Sebab jelas sekali ayat-ayat suci ni bukan sekadar cerita zaman purba, tapi ia satu refleksi hidup yang sangat real dan sentiasa relevan sampai bila-bila. Terus mencari ilmu dan jumpa lagi.